China Press dedahkan sesuatu yang mengejutkan tentang PER and Johor. Dalam 13 kerusi pertembungan MCA lawan DAPE, MCA diramal bukan setakat pertahankan 4 kerusi asal, seperti Yong Peng dan Pekan Nanas, tapi berpeluang rampas 3 lagi termasuk Johor Jaya. Ini menjadikan persaingan 7 lawan 6. Jadi, kenapa trend ini berlaku? Sebab utamanya, PEHA masih gagal jawab soalan penting, apa tawaran baru untuk Johor? Rakyat mula mempersoalkan prestasi, terutama isu pengangkutan seperti LRT yang sering terganggu. Malah, peningkatan kos projek yang mendadak menjejaskan kredibiliti manifesto mereka di mata pengundi. Sampai sekarang, calon menteri besar pun masih disorokkan, membuatkan pengundi ragu-ragu. Langkah terdesak memanggil semula Lim Kit Siang untuk berkempen jelas menunjukkan PEHA dalam bahaya. Pengundi mahukan kestabilan, bukan sekadar ceramah panas. Apa pendapat anda?